tidak solat fardu baca bacaan sunat, tapi solat sunat hanya baca wajib sahaja? Jawabnya boleh. Dia dalam fardu ada wajib, dalam wajib ada sunat, dalam sunat ada wajib. Contoh, dalam semayang fardu ada tak benda yang sunat? Ada, baca surah sunat. Dalam semayang sunat ada tak yang wajib? Ada, baca Fatihah wajib. Walaupun semayang tu sunat. Kerana apa? La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah semayang orang yang tak baca Fatihah. Soalan seterusnya. Salah kau kita doa hak tak say bayar duit kita mati cepat. Baru waris dia tanya, mana-mana arwah ni ada hutang, boleh kontak saya. Salah kau ustaz, saya nak tahu. Dia kata orang yang tak bayar hutang dia doa nak suruh mati dia. Boleh ke tak? Dengar baik-baik. Doa ini ada dua. Satu doa yang baik, satu doa yang tidak baik. Dan Nabi buat hak mana? Nabi buat dua-dua. Doa hak baik pun Nabi baca, doa hak tak baik pun Nabi minta. Doa mana banyak? Hak banyak dirakamkan dalam kitab-kitab hadis, Nabi doa hak baik. Cuma ada juga beberapa kali Nabi doa yang tidak baik. Antaranya doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah tu bukan bagai-bagai tu. Minta Allah hancur leburkan musuh-musuh Islam. Nah, kalau doa yang baik, minta beri hidayah kepada musuh Islam. Itu doa yang baik. Tapi doa kunut nazilah, doa Allah binasakan. Betul tak? Nah, doa minta hancurkan orang yang memusuhi umat Islam, yang menzalimi umat Islam. Dah. Kemudian lagi ada hadis yang lain. Nabi kata barang siapa yang dilantik menjadi pemerintah atas urusan umat aku, min amri ummati, syai'an, suatu perkara dia dilantik untuk uruskan umat aku. Faham tak lagi? Lalu dia ini membuat susah ke atas rakyat. Fasyaqqa alaihim, dia buat susah atas rakyat. Mana-mana yang Allah beri dia kuasa menjadi kerajaan, Nabi kata, nampak? Fasyaqqa alaihim, dia wi susah ke rakyat. Wi jadi perik rakyat, wi jadi beh rakyat, wi jadi kepek, wi jadi dak kesukaran. Maka Nabi kata mana? Fashqut alaih, ya Allah, beri sepek, beri susahlah atas pemerintah seperti ini. Itu doa yang tidak baik. Betul tak? Okey. Cuma ulama kata, kalau kita nak doa yang tidak baik, biarlah betul, iaitu orang yang melakukan keburukan. Contoh, dia ni banyak dia buat kacau dalam kampung kita, duduk khenak korang. Kita berdoa kepada Allah agar Allah balas balasan yang setimpal ke atas orang jahat ni, hukumnya boleh. Dan tidak boleh kita doa buruk tu lebih daripada buruk dia. Mana berat doa kita lebih berat daripada buruk dia, tak boleh. Contoh, dia curi buah pauh, rumah kita sutil je, kita berdoa biar mapuh lanyek lori. Tak boleh. Kerana dosa dia tak padang dengan doa kamu itu. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum solat jenazah gaib untuk orang yang saya tidak kenal atau jauh yang saya tengok dalam media sosial? Semayang jenazah ni ada dua. Pertama, jenazah ada depan kita. Yang kedua, jenazah tak ada depan kita. Ingat tu. Okey? Yang semayang jenazah ada depan kita ada dua jenis. Satu, jenazah ada atas latar depan kita. Yang kedua, jenazah sudah tanam di dalam kubur. Dua-dua ni panggil solat jenazah hadir. Mayat ada depan. Faham lagi? Ramai kita buat ni mayat ada depan belum tanam. Faham? Yang kedua, mayat tanam dah, kita pergi kubur dia, ngadap mayat, lepas mayat kiblat. Mana semayang jemaah jenazah hadir juga, tapi jenazah ada depan sudah ditanam. Faham? Ada satu lagi dia panggil semayang jenazah tidak ada depan. Apa dia? Tak ada depan ni bahasa Melayu, bahasa Arab ghaib. Jadi semayang jenazah ghaib. Bila semayang jenazah ghaib, hukumnya boleh. Apa syarat ni? Syaratnya jenazah itu
selesai dah mandi. Dan sunat tunggu selepas kapang. Tapi kalau selesai dah mandi, dak kapang je lagi, sah dah semayang gaib. Waktu kalau mayat ada Kuala Lumpur, kita Kota Baru nak semayang, kena telefon dulu. Tok Imam, ni kita Kota Baru Sejik ni nak tahu ni semayang ke tak lagi Tok Imam weh. Pasal nak mula semayang ni jenazah gaib ni. Tok Imam kata semayang mandi belaka dah, mandi siap dah. Comel dah. Faham Tok Imam kata. Tak, kita pun di Kota Baru semayang. Lepas semayang dapat telefon bagus siap. Tadi Tok Imam kata mandi dah. Rupanya bagus siap mana pula? Rupanya hak tadi Tok Imam mandi junub siap dah. Orang tanya mayat dia jawab dia. Nah, dia kata ambo dah siap mandi junub dah. Nah, jadi bila dengar tadi baru siap, jadi tadi semayang sebelum mandi tidak sah, wajib semayang semula, kena ulang semula. Faham tak? Kemudian kena sebut nama. Mayat ada kau lupa, kena sebut nama. Allah, aku semayangkan akan mayat. Sebutlah nama. Ramli ke, Anwar ke apa ke. Faham? Jangan politik. Ni contoh. Contoh nama-nama. Muhammad ke, Abdul Majid ke dah. Kalau salah nama, tidak sah. Nampak? Kerana kaedah kita ma yushtaratu fihi ta'yin al-khata'u fihi ad-darru. Perkara yang disyaratkan ada ketentuan, salah tentu hukumnya tidak sah. Mayat dalah nama semai tidak sah semayang. Okey? Jadi bila-bila pesan ke bini kita, mana tahu kita mati bila-bila dah nak mengkhabar ke bini kita, khabar bini masing-masing, suruh semayang jenazah gaib. Kalau duk lagi, contoh suami duk Mekah ke, isteri duk Kota Baru, takut nangis saja. Baik semayang jenazah. Balik sekarang pesan, mari aku nak royak kamu. Tadi ustaz royak, kalau aku mati dulu, orang molek mu mati dulu. Kalau aku mati dulu, mu semayang gaib lah aku. Kalau mayat jauh, kalau mayat ada di rumah, mu tolong semayang atik duduk dalam bilik. Okey. Soalan seterusnya, saya ada dua orang pilihan. Hak mana nak jadi pilihan yang terbaik? Dia nak nikah dah, tapi ada dua orang puang. Faham tak lagi? Mu pilihlah hak mana-mana kalau mu nak nikah seorang. Kalau nak nikah dua pun sah. Kerana apa? Kerana laki-laki boleh kahwin masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau tak mampu adil, seorang sudah. Okey? Dah hak mana molek? Mana aku tahu tak nak. Nabi kata tungkahul mar'ah li arba'. Biasanya orang kahwin dengan perempuan 4 sebab. Li jamaliha, li hisabiha, li maliha, li diniha. Ada kala kerana comel, ada kala kerana keturunan, ada kala kerana harta benda, ada kala kerana akhlaknya. Fasfat bizati din taribat yadak, mu pilihlah yang akhlak baik, puas hatimu. Tapi ni hadis je, kita kahwin biasanya sebab akhlak ke rupa. Rupa, tengok muka. Nak tengok dulu. Dia pun tengok. Nampak kenang lalu dah. Tengok muka kenang lalu dah. Tengok muka. Pasal apa? Pasal muka ni lah tepat orang tilik mula-mula. Itu jadi masalah. Orang dah tengok comel gitu, orang dah tengok dah semayang ke tak. Betul tak? Nak ke muka tadi. Sebab tu muka mustahak. Sebab tu seluruh negara, kalau pasport, gambar muka. Tak ada lagi negara pasport, gambar punggung. Faham? Tak ada lagi negara mana pasport punggung. Puing gitu. Kerana apa? Kerana tepat tilik nombor 1, muka. Jadi, pasport bizatidin. Kalau seorang berakhlak, tapi tak berapa comel, seorang comel, tapi tak berakhlak, yang berakhlak puas hati. Faham tak lagi? Soalan seterusnya,
Kawan suruh semayang, tak semayang, kita nak suruh guana. Suruh je. Tak usah duduk pelik-pelik kena jauh-jauh. Semayang. Kalau tak semayang, berdosa. Kata gitu. Ini mudah. Atau WhatsApp, masuk dalam grup, share itu, share ini. Ustaz Abdul Samad cerita tentang azab kubur kalau tak semayang. Share lah. Mudah je. Kita tak payah ceramah. Nak dalam YouTube, dalam apa poster dan sebagainya. Atau semua. Nak. Biar dia tak dengar pun. Jangan tinggal kawan tak semayang ni. Kerana mu tinggal dia, tak nasihat dia, berkali-kali lah kawan terakhir atas muka bumi ni. Tak, orang lain tak pakar belaka dah. Jadi tegur sama. Biar tak berjaya pun. Nabi Nuh 450 tahun lama boleh dapat seorang yang didakwahkan. Soalan seterusnya. Kita mandi wajib banyak kali. Was-was ke tak mandi? Jangan was-was. Sekali saja. Was-was perdaya syaitan. Syaitan janji dah. Bila Allah halal dia daripada syurga, dia sakit hati dengan Tok Adam, dia kata la'uhwiyannahum ajma'in. Aku akan kacau, aku akan kosek seluruh umat manusia keturunan Nabi Adam. Kata ulama, sebelum semayang, dalam semayang, lepas semayang, sebelum mandi, sebelum wuduk, dalam mandi, lepas wuduk, lepas mandi. Tengah melata je kucak. Tengah melata kan, biung. Batu kutik 7 hutir. Petang 7 dah. Dalam jam berapa? Syaitan cocok. Warna ne baru. Ne baru. Padahal 7. Syaitan. Warna 6. Kan 7. Dia cakap, badai dah lah. Seluruh poket tak ada. Ada 2 hutir tu dah dia rota. Faham? Nampak tak? Jadi ni awak ke mana? Huah hara dia. Siapa punya kerja ni? Natang setan. Itu natang setan. Nabi kata iza nudiya lis-salah fa adbara syaitan summa akbala. Bila dilaungkan azan, larilah syaitan, lari jauh. Sampai mana jauh? Hatta la yasma'u sauta muazzin, siapa tak dengar suara orang yang azan. Summa akbala, kemudian datang balik syaitan. Iza suwiba, bila diqamat Allahu akbar fa akbara, maka lari pula syaitan. Summa akbala, habis orang taswik, habis orang iqamah, mari semula. Bila dia mari semula, yaqtiru bainal mar'i wa qalbi, dia menghasut seseorang itu jadi kucalana dengan hati dia. Hatta lam yadri kam salah hal salasa am arba'a, siapa seseorang itu dah ingat ada berapa dia semayang, 3 kepak, rajin tak gitu? Tu natang syaitan tu. Tu kerja dia tu. Nak, kita tengah rokok ni, maliki yaumiddin, padahal rokok mana nama dah. Tu ya. Musuh kaya lah tu. Rokok gam dia ada maliki yaumiddin. Kerja dia tu nak kucak. Jadi kalau mandi ingat kalau mandi kata Dr. Wahbah Zuhaili, mu sebut niat tu dulu biar kuat. Aku mandi yang wajib kata gitu. Supaya li'ainal lisana qalba, bila mu ingat dalam hati mudah daripada ingatan sebutan talapuh biniat tadi. Faham? Jadi kalau orang jenis waswas, ada waswas tak payahlah. Orang yang jenis waswas, ambil air tu, aku mandi yang wajib, kata kuat gitu. Patu jiruh, insya-Allah mudah saja niat dalam hati. Kemudian tengah-tengah gonyah kaki, syaitan kata, mu niat ke dak? Jangan layan. Faham lagi? Kalau mu layan, mu jadi anak syaitan. Dia nak suruh layang. Faham? Jangan layang. Tahu tak? Siapa gonyah kaki, jangan layang. InsyaAllah sesat. Seminggu baik penyakit waswas. Faham? Dia kata guana apa? Aku niat dah. Pakai masuk. Sebab orang yang jadi panjang cerita digi layang. Kaki kena ke tak? Masuk semula mandi. Niat betul ke tak? Niat mula. Lak dah badan tubuh ni pakai baju dah. Syaitan kata mu niat mandi kau tayamum. Sudah masuk mula mandi. Ada seorang budak di Terengganu, dia mandi junub 4 jam. 4 jam. Nabi mandi junub air segatang, ambil wuduk air 1 cupok. Ni 4 jam mandi. Mak dia panjat bilik air, kata tidur terletang dalam bilik air. Nya tipu dia syaitan. Faham? Kalau duduk rumah seorang tak apa dah. Kalau nikah lagi, duduk rumah tok tua nak mandi, nak pergi sejik pukul 6 dah.
Natu duduk dalam tu lagi. Dok tubik-tubik, masuk kopak lagi. Tahu tak? Tok tua pula tok bilak. Tok tua pula junuk juga pagi tu. Yang mari kejutan warna nak tahu. Dah. Tak, masalah. Jangan layang. Setan kata, niat ke tak? Tak mau layang, menata setan. Baru selamat kita. Soalan seterusnya sikit lagi. Bolehkah isteri marah suami suka tengok TikTok perempuan seksi? Ni penyakit dia. Semua media sosial internet tu nikmat akhir zaman. Tak ada zaman dulu. Kemudahan bagi kita. Faham? Sebab tu kita ngaji dulu. Bila ngaji dulu, segalanya kita layang ikut hukum-hukum agama. Ambil yang baik saja. Yang tak baik, berdosa. Orang pernah tanya kepada almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tahun 1961 di Mekah. Apakah hukum tengok tali besing? Masa itu tali besing baru masuk tanah Melaya ni. Dia kata apa yang keluar itu halal kita tengok, maka halal lah. Apa yang haram kita tengok, haram lah. Jadi perempuan lain aurat dia tetap haram walaupun dalam skrin. Kerana apa? Kerana itu maruah orang. Aurat itu maknanya aib orang. Maruah orang. Tak boleh tengok. Faham? Nabi kabodah. Kalau mu berjalan, kemudian mu jumpa seorang betina, orang puai comel, fa'ak jabatkah? Kamu rasa heran, comelnya. Huyo, comel. Faham? Pulanglah kepada isterimu di rumah. Yang di rumah itu halal, yang di jalanan itu haram. Dalam TV itu tunjuk sukang Olimpik. Puing habis punggung-punggung. Ni renang berirama, 8 uti punggung sekali naik. Puing. Puing. Punggung hanya naik. Nampak? Siapa ayah haji ni masuk spek ni? Nak tengok? Nak? Tukar channel tali besing. Mula buka-buka musabakah. Peserta yang kedua akan membaca daripada surah Al-Baqarah ayat 19 sampai ayat 23. Peserta daripada Angola, khatak tukar. Peserta yang ketiga terjun papan anjar. Duduk lagi. Halal ke haram? Haram. Bukan bini kita. Faham? Nak tengok juga hak punggung puing gitu, tengok hak halal. Dua mana? Nung. Tunggu maklum balik pasar lagi. Tahu tak? Halal, tidak berdosa sikit. Sebab bila kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, terangkat hukum aurat bini kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Boleh tengok belaka, kod depan, side mirror, bumper, hong, Honda boleh pegang belaka. Faham lagi? Siapa ketua? Bukan siapa umur 40, siapa ketua. Jadi ayah-ayah haji duk tengok tadi benda haram, tak? Renang berirama punggung naik ke air, tengok hak halal. Mana? Tunggu maklum balik pasar. Maklum Ustaz khabar tadi boleh tengok mong rupanya. Aku nak tengok mong duduk dalam beseng, waktu bik punggung gitu. Faham? Nampak tak? Maklum pun buat kain, poik buat gitu. Faham? Ayah Allah tengok, faham? Meninggal dunia Pok Long. Faham? Boleh piti saka tak? Tapi halal dunia akhirat. Betul tak? Jangan tengok haram. Apa benda? Bini mu ada dah kan? Tengok apa? Pergi seksi-seksi. Haram tu. Kamu akan disoal di akhirat. Dinosaur itu wujud ke tak? Allah, habis benda nak tanya. Dinosaur tu binatang besar. Binatang besar. Faham tak lagi? Dia besar. Wujud ke tak? Baik. Mu tahu di mana cerita dinosaur yang mu tanya tu? Tahu di mana? Jumpa tulang. Jumpa di Argentina, jumpa di Brazil, jumpa di Afrika, jumpa di utara Rusia, jumpa di tanah Asia Tenggara Selatan, jumpa. Tulang-tulang tu bila disusun bentuk binatang. Bila tulang itu ada, maka binatang itu ada, insya-Allah. Mudah saja. Allah tak buat zaman dulu tulang saja jalan. Faham lagi? Mesti ada kulit, ada isi, ada body, ada perut, ada perangai, ada kehidupan. Contoh, dia tinggal tulang dah. Faham? Oleh kerana lama, dia tulang ni barang tahan,
Tak, kalau tulang manusia 100 tahun 200 tahun pun boleh tinggal, boleh duduk. Kalau keadaan tanah itu mengizinkan, kalau tanah yang cepat hancur 30 tahun 20 tahun sudah hancur. Jadi bila dah ada tulang, benda binatang-binatang macam-macam bagi jenis spesies binatang, bermakna dulu ada kehidupan. Benda ni mudah bagi Allah. Kerana kun fayakun, mudah saja. Soalan seterusnya, kedai makan masuk babi, kita lalu asap kena atas muka. Jadi apakah hukumnya? Hukumnya sunat kita basuh. Kerana asap itu tidak ada najis babi secara jismiyah. Faham? Tapi kalau daripada asap itu lekat benda-benda hitam pada muka kita, ulama kata kena basuh. Kalau asap saja tidak lekat, tidak basuh. Sama macam kita setuh babi. Kita hunggar nak pergi sejik, babi hunggar nak balik bukit. Tepuh tengah jalan, kekong bunyi. Babi kata, adau! Bekok kepala babi. Memang kena sungguh, kepala lutut Tok Siok ni bekok. Babi kepala bicu kepala. Mana kena sungguh. Tapi tidak ada lekat bulu, tidak ada lekat lendai, tidak ada lekat darah, tidak ada lekat najis, tidak ada lekat kecing, tidak ada lekat peluh, tidak ada lekat apa sesuatu pun. Tak wajib basuh. Itu fiqh Islam. Tapi ada saja setitik ya peluh babi. Faksiluhu sab'a ulahu nabi turab, wajib basuh 7 kali. Kalau sekadar asap tidak lekat suatu-satu zat, tidak wajib basuh, sunat basuh supaya jadi bersih. Yang mana lebih utama di sisi agama? Ekonomi maju, kilang ada kilang, tutup judi, tidak dijual arak. Nombor 1 sekali, ad-dararu yuzalu dulu. Kemudaratan buang dulu. Kita masuk dalam rumah baru kita, tak ada lagi tali besing, tak ada lagi perabot, tak ada lagi gerobak. Faham tak lagi? Tak ada lagi pokok bunga, tak ada lagi kabinet, tak ada lagi rumah saja. Ada pula ular terus-sela sekor. Hak mana kena buat dulu? Buang ular dulu ke beli gerobak dulu? Aja jawab. Ada ad-dararu yuzalu. Buang barang mudarat dulu. Tak maju tak apa. Asal berkat daripada Allah kita dapat. Faham? Kalau ana alal qura taqau, kalau penduduk sebuah negara itu takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Berkat itu turun daripada langit, berkat itu turun daripada bumi. Soalan seterusnya. Periuk pernah buat masak babi tapi sudah basuh air, adakah kena komo air tanah 6 kali? Ya. Apa yang kena najis mughallazah wajib basuh dengan 7 kali basuh. Salah satu air tanah. Maknanya 6 air bersih, 1 air tanah. Kenapa? Kena 3 jenis binatang. Binatang mana? Anjing, babi dan ma yatawalladu minhuma. 3 ni najis mughallazah. 1 anjing, yang kedua babi, yang ketiga anak yang lahir daripada 2 ekor ni. Walaupun pok dia itu binatang yang halal. Nampak? Macam lenjing. Lenjing tu najis. Lenjing ni apa? Pok lembu, mok anjing. Jubik anak, muka lembu, namanya lenjing. Apa? Pok anjing. Hukumnya najis mughallazah. Nampak? Kambi najis juga. Kambing ni pok kambing, mok babi. Dia ada skandal tubik anak. Atas rupa kambing, namanya kambi. Apa? Kambing dengan babi. Hukumnya najis mughallazah. Tak boleh makan. Kata setengah ulama fiqh, kena bunuh kambing tu. Sebab orang tak tahu cerita. Pok dia babi. Mana tahu terlepas kau ambil dia terimeh, semelih buat tali tak suka. Faham? Nampak tak? Hukumnya najis mughallazah. Okey? Kena faham situ. Dah. Sekiranya sedang solat zuhur di akhir waktu tiba-tiba dengar orang azan, wajib teruskan solat ke atau kena berhenti? Dengar baik-baik. Kalau kita tengah sembahyang, masuk waktu lain. Contoh sembahyang zuhur. Rakaat kita tengah dalam rakaat, dalam sembahyang. Orang bahasa Allahu Akbar, wajib kena teruskan sembahyang, berhenti haram. Ramai orang berhenti, dia tak tahu.
Faham? Dia tengah semaya, orang bang, Allah. Dia buat gitu. Patah semayang, berdosa. Wajib kena sesal juga. Dan mana hukum semayang dia tu? Kata ulama, kalau dia sempat 1 rakaat dalam waktu zuhur, 3 rakaat dalam asar dah, jadi semayang itu tunai. Kalau tak dang serakaat pun dalam zuhur, masuk asar, nama solat itu qada. Soalan seterusnya. Seorang laki-laki suami, dia kata pada orang lain dengan lapang, aku ceraikan si fulan binti si fulan. Nama bini dia dengan talak 3 semata-mata. Untuk beri kepercayaan pada masa dia belum cerai. Apakah hukum telah dia ucap macam itu? Bukan sekali, tapi acap kali dah. Dan bagaimana berbaik semula Allah Rabbi. Talak 3, mu sebut depan suami, depan qadi ke, depan mertua ke, depan bini ke, depan kawan ya. Kalau sah lapah, sah talak. Faham lagi? Gimana sah lapah? Aku telah ceraikan isteriku. Sah lapah. Faham lagi? Walaupun isteri dia duduk di rumah, jatuh talak. Yang tak sah ialah aku telah ceraikan saja. Tidak ada maf'ul. Tak sah. Aku telah ceraikan, aku telah cerai, aku telah bercerai. Tidak jatuh talak. Kerana mubaham. Kerana kesama orang di situ. Cerai apa benda masuk ni. Okey? Sebab apa? Sebab ijab qabul itu ikatan yang kuat. Nak leraikan ikatan yang kuat, mesti juga dengan peleraian ayat talak itu mesti kuat juga. Sebab tu dalam bab talak, kalau aku telah cerai, jatuh. Aku sedang menceraikan, jatuh. Aku akan menceraikan, tidak jatuh. Aku akan ceraimu, tidak jatuh. Aku akan ceraimu bila-bila, tidak jatuh. Mu ingatlah, esok-esok aku ceraimu, tidak jatuh. Faham? Yang jatuh, aku telah menceraikan akan kamu, atau kamu sedang aku ceraikan, jatuh. Okey? Tapi hak ni talak 3. Bila talak 3, 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, jatuh 3. Dah guana nak baik semula, tak boleh lah. Fala tahillu lahu min ba' hatta tankiha zaujan ghairah. Tak boleh nak baik dah dengan binimu ni, melainkan dia nikah dengan laki baru. Faham lagi? 5 syarat. Kalau talak 3 nak baik semula. Apa dia syarat yang pertama? Habis iddah dengan cerai suami pertama. Yang kedua, nikah dengan suami yang kedua. Yang ketiga, dijima oleh suami yang kedua. Yang keempat, dicerai oleh suami yang kedua. Yang kelima, habis iddah dengan suami yang kedua. Baru sah balik semula ke kita. Ulang balik. Syarat kita nak nikah semula dengan bini yang kita cerai talak 3. Nombor 1, habis iddah dengan kita, suami lama. Yang kedua, nikah dengan suami baru. Yang ketiga, dijima oleh suami baru. Yang keempat, dicerai oleh suami baru. Yang kelima, habis iddah dengan suami baru. Dan banyak berlaku dalam masyarakat, dia nikah dengan suami baru, tak jima. Dia pesan kawan dia, aku imu 10,000, mu nikah dengan bini aku, esok mu cerai. Mu jangan kosek. Dia pun tak setuh. Faham? Esok cerai. Tak boleh nikah dengan suami lama. Seorang perempuan, dia ni cerai talak 3. Faham? Lepas tu dia kahwin dengan suami baru. Suami baru dia nama Abdul Rahman. Lepas tu cerai dengan suami baru, nak balik dengan suami lama. Ditanya Nabi. Nabi kata, dah guana. Jimak tak dengan suami baru? Suami baru ni dah tak jimak. Nabi kata, perempuan tu kata, suami baru kita ni macam ujung kain. Faham tak ujung kain? Akak jatuh. Faham tak? Akak jatuh. Faham tak? Oh, tak terang pun faham. Nah. Berakhir benar ni. La hatta tazuqa asilatak wa tazuqa asilataha. Tak boleh sampai kamu merasa jimaknya dan kamu merasa jimak isteri kamu. Faham lagi? Saling merasai keseronokan persetubuhan sekali sekurang-kurang, kemudian bercerai, habis iddah barulah boleh. Sikit lagi dah, ada 5 minit lagi. Soalan seterusnya.
Jika kita berpuasa, kita tampal gigi, batal atau tidak puasa? Tidak batal. Faham tak lagi? Yang batal ni ialah kita melepaskan sesuatu had batin pada 4 rongga badan. 1, rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, rongga kemaluan. Mulut dekat mana? Dekat ni. Kalau kita sebut tu, amzah tu. Aku. Lepas pada tu kalau telang batal. Dah kalau kita ni tampal gigi dalam mulut je. Faham? Tidak batal. Cuma dia air tu jangan telang. Ada pok cik telang. Apa suruh koma. Faham? Dia pergi telang. Faham tak lagi? Telang batal tak? Tak. Sebab apa? Dia sama dengan beruh gigi. Kita ambil beruh, kita buah obat, kita gonyol. Sampai ke ni ulu gusi ni, belakang gusi, betul tak? Tak batal. Yang batal telan. Sebab tu kalau kita puasa, lepas subuh kita buat ayam goreng bersebelah dalam mulut. Kehek tak kehek pasal. Tidak batal. Bodoh namanya. Faham tak lagi? Kenapa? Yang batal itu al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Jadi gonyol gigi batal tak? Gonyol gigi batal tak? Tak batal. Bini kita lagi tak batal, gigi duduk tangan penuh. Faham lagi? Boleh siap, boleh nyanyi lagi. Betul tak? Jadi kalau kita pergi telang benda-benda yang campur dengan logam, dengan cak, dengan kapur, dengan apa, kita pergi telang masa tu batal. Soalan seterusnya, apakah hukum buat tempat semaya orang kafir? Tak ada arah. Apakah hukum kita ni buat tempat semaya orang kafir? Hukumnya boleh. Boleh dosa. Boleh dosa. Dosa lagu mana? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong campur dalam hal dosa. Dosa paling besar syirik kepada Allah. Faham? Kalau tak cia nak tumpang naik motosikal kita nak pergi bandar, boleh pergi tumpang. Kerana itu bukan tolong perkara dosa. Faham? Tak cia minta tolong beli selipar, kita beli, tak salah lagi. Tak cia minta tolong beli, maknanya nak cak tak pakai kong baru, tak boleh. Kalau hak masuk hak spiritual, hak ibadat, tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Okey? Bagaimana nak menikah seorang lagi tak mau beri hak tua marah? Ni baru soalan. Ada hak mau soalan nakal. Dia ginilah. Kalau kita orang lelaki ni jadi orang tina, suami kita nak nikah lagi, kita bui tak? Pelawak. Tak tak? Gitulah perasaan tak? Kau puang perasaan dia. Kita ni lelaki, kalau kita orang puang, suami kita nak nikah lagi, kita suka tak? Sama dengan bini kita tak suka lah, fitrah manusia. Tak tak? Dah tu ustaz nikah, tu bini aku minta. Bukan aku nak nikah. Dia paksa. Kalau kita tak nikah nak bunuh. Tu lain. Tu lain. Tu dah. Nasib baik dia panggil. Jadi mudah saja. Jangan pelawak. Siapa pelawak, banyak dosa dia. Ramai kawan-kawan kita. Dia tak dengar cakap. Kita kata kalau nak nikah, royak ke bini dulu. Sebab kalau mu tak royak, kayak gi mu sembunyi bini baru. Bila mu sembunyi, mu akan pelawak. Faham? Al-kadhibu innal kadhiba yahdi ilal fujur. Faham tak? Orang yang pelawak, bawa kepada dosa. Bila dosa, masuk neraka. Betul tak? Hari-harinya tipu bini. Nak pergi kerja, padahal pergi mau bini muda. Overtime, mau bini muda. Nak pergi jumpa orang, pergi mau bini muda. Ada hak dengan YB, nak pergi mau bini muda. Ada hak dengan jabat, hak bini muda. Nak pergi sambung ratek, mau bini muda. Pelawak sama. Nak pergi KL, 3 hari. Ada hak, mesyuarat, mau bini muda. Hari-hari pelawak. Dah kalau 30 tahun pelawak,
Masuk syurga ke masuk neraka? Tu boleh bayang dah. Jangan pelawak. Tu kita nak rayak, kita tak berani. Kalau tak berani, tidak mampu. Faham lagi? Tak mampu lah. Bila tak mampu, sorang sudah. Itu bagi pihak laki-laki lah. Pihak orang puang, kalau awak nak nampak muda, biar dia menikah. Sebab apa? Sebab learning orang dah panggil mokcik. Mokcik Ani, mokcik Ani, mokcik Ani. Jadi tua bunyi. Jadi bila ada madu, madu panggil kita kakak. Kakak tu jadi muda selalu. Dia gitu. Jangan marah. Tak boleh dia mengamuk. Kita rayak tu ngamuk dah. Rayak tu baru nak bayang-bayang, tak kabur lagi. Wah, lalu dah. Sungguh jangan main. Dan tak boleh salah ke orang puang kalau dia marah, laki dia. Orang puang dia marah, laki dia nak menikah lagi, betul. Hak tu betul. Yang tak betul macam ni. Orang puang dia marah, laki orang nak menikah. Itu gila babi namanya. Faham lagi? Laki orang nak menikah, dia tu kan marah. Hai tak betul. Yang betulnya mu marah, laki mu nak menikah. Baru betul, faham? Pasal apa? Laki dia ada hak lah. Nak nasihat. Betul tak? Ini masalah. Dah tak berani? Tak berani. Gini saja. Satu cara, kita kahwin dia tak marah. Iaitu tunggu dia mati. Tu tak mati-mati Ustaz. Maya hajat. Dah. Ya cepat mati. Minta mati lega. Mau mati dulu padang muka. Padang muka, binimu nikah lain kat gini. Padang muka. Soalan terakhir pada pagi ini, sebelum pelancaran perasmian, kita tengok mana soalan yang terbaik. Menutup aurat adalah wajib, tapi majoriti muslimat kita tak tutup aurat dengan betul, pergi sejik dan sebagainya. Pakaian daripada atas buku lali, tidak pakai stokeng dan sebagainya. Baik. Dengar baik-baik. Dalam Islam ini tidak wajib pakai stokeng. Tapi wajib tutup aurat. Tidak wajib pakai tudung, tapi wajib tutup aurat. Tidak wajib pakai jubah, tapi wajib tutup aurat. Maknanya kalau kita pakai kain kita labuh dah, tak nampak kaki cokeng gitu, dan kita ada kasut lapik di bawah, berjalan tak nampak kaki, tak wajib pakai stokeng. Yang kata wajib pakai stokeng ni, ialah kaki kita ni nampak jelas ketika kita berdiri atau berjalan di khalayak ramai, kerana selipar kita bawah rendah dan kain kita tinggi. Faham tak lagi? Bila kain tinggi selipar rendah, nampak cokeng kaki. Itu kena pakai stokeng. Faham tak lagi? Jadi kalau tutup dah, tidak wajib. Sunat saja kita pakai. Dia tak pakai stokeng, dia pakai kain sama labuh dah, sama air dengan kaki bawah. Tak nampak dah kalau berjalan. Tetapi, kalau orang lelaki nusuk duduk dalam lokang ramai-ramai, ita dia masa dia nak khabak naik atas kereta, boleh nampak betih. Maka hak dalam lokang tu berdosa. Tak ada kerja kita orang. Faham lagi? Yang kata wajib tutup aurat ini, ketika perempuan itu tidak melompat, perempuan itu tidak melambung, perempuan itu tidak berlari, dia duduk diam saja, nampak dah aurat, situ tak boleh. Jadi kalau dia selok kain kerana nak naik atas suatu, nak panjat atas bukit, nak masuk dalam lori, nak naik atas 4x4, dan ni nampak selok sikit, tidak salah dah gitu orang perempuan. Cuma sunat dia pakai alik dalam ni kain. Cuma nasihat kita orang puan, hati-hati. Hak jenis naik motosikal, tak pakai seluar alik dalam. Laki duduk depan pakai serban, kitab duduk dalam raga, bini ni sekat putih ni, tubik luar. Faham? Kerana apa? Selok kain. Tahu tak? Dalam tak ada seluar. Duduk siok ikut belakang. Faham tak lagi? Duduk tengok betih Cik Ani. Hukumnya perempuan itu salah. Tidak tutup dengan sempurna. Okey? Orang puang, dia tak wajib pakai tudung. Dia wajib tutup aurat. Maknanya kalau dia tak pakai tudung, dia boleh beledi.
Tudung ngebledi, tudung ngebeseng, dia buat mata dua otik. Di jalan, tidak berdosa dah. Bodoh je orang panggil. Faham lagi? Nah, hati nak royak faham. Agama ni biar faham. Nah, sebut jilbab dalam ayat tu yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah kamu letakkan jilbab, itu yang rutin, yang adat orang-orang Arab pakai ketika itu. Kalau kita ni tak pakai jilbab, kita pakai kerudung, boleh. Kita nak pakai nikah, boleh. Kita nak pakai burqa, boleh. Kita nak pakai tudung bawah, khisi, tudung seluar kuning, tudung tegiri, boleh belaka. Asalkan tutup rambut, tutup telinga, tutup tekak, dan kalau ada belahan baju ini, tertutup. Bagi yang pakai jilbab kecek, apakah hukumnya? Duduk atas kepala bau. Cek ya jilbab setengah meter. Jawabnya tengok, baju dia ketat tak? Kalau baju dia ketat, buah dada dia besar, hukumnya haram. Kenapa? Nampak je lah. Kopek. Jangan main-main. Tapi kalau buah dadanya kecil, bajunya longgar, tudungnya kecil, tidak berdosa dah. Yang wajib labuhkan tudung bawah pada dada, ialah nampak bentuk dada ketika berjalan. Dah? Faham tak lagi? Jadi, sebab itulah kita kena rayak benda ni awal-awal lagi. Nak, rayak. Esok mu menikah dah, mu duduk dengan laki mu. Mu ingat, jaga aurat mu, keluar pada rumah, tutup. Jangan wi nampak kaki, jangan wi nampak betih, jangan wi nampak kopek, jangan wi nampak punggung, perut kau orang. Dosa tu kat kita, laki mu tanggung. Dulu kau nak nikah kau pesan gitu. Leni ada tak mak kita pesan gitu? Tak ada. Mek pesan kau nak mek. Ingat esok mu nak nikah dah tu. Tok laki mu tu kereta dia ada atak boleh tubik kepala. Jadi dia bawa nak mak attack ni tengok kamera helm. Nak naik kereta menatu. Pesan kalau nak makan ni bawa mak attack. Orang dulu pesan ingat molek tu. Quran hadis tu duk di laki mu. Syurga duk di laki mu. Jadi pesan molek. Ini kita tutup aurat, apa-apa yang terselok dan sebagainya dimaafkan. Jangan selok pada awal, turun rumah tu selok dah. Ini ramai anak dara nak keluar rumah, nak pergi pasar malam, nak pergi ayam, nak pergi mak, punggung puing dah pakai seluar. Mak tak berani nak marah. Patut mak kata, jangan tubik, pakai seluar ketat gini. Mu tubik aku tai dengan galak tak tekuk. Faham? Itu baru mak. Pasal apa? Pasal tak boleh. Punggung anak kita ni tengok dia orang. Nak? Baik, dilancarkan kutipan tabung derma PAS Kelantan, petugas kerajaan sila bergerak sekarang. Kerana kita berada di hujung dah, sebelum daripada perasmian program kita, 5 minit daripada sekarang. Bergerak sekarang. Orang perempuan ingat kalau pakai baju ketat dalam rumah, itu hak dia. Tapi kalau keluar daripada rumah, itu bukan hak dia. Dua sifat pakaian perempuan kalau nak keluar rumah. Longgar, labuh. Ingat kita nak duduk rumah, biar panggil baju kurung, baju apa pun. Longgar, labuh. Dan bila depan suami kita, sekak, ketat. Itu dia. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi comel pada tubuh kita, kita tunjuk ke laki kita. Allah kata wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan mu tunjuk comel kamu, hebat kamu, gaya kamu, segak kamu, molek kamu, hiahnya kamu, betulnya berjalanan kamu, moleknya cakapan kamu, illa melainkan untuk laki mu di rumah. Jadi ingat, ni nak tubik rumah ni, longgar, labuh. Lebih labuh, lebih molek, lebih longgar, lebih molek. Faham? Dan bila nak balik di rumah, laki kita ada di rumah, ketak, sekak. Kalau umur 40, kalau boleh, pakai seluar kat lutut di rumah. Pasal 40 ni dia macam nak goyah dah. Untuk laki dia jadi 50-50. Faham? Biar kat lutut, tarikkan suami. Dah masuk kita umur 60, kalau boleh pakai seluar pendek di rumah. Faham? Biar ayah long kejut mula tengok. Jadi mari semangat semula. Mudah-mudahan kita diberkati dan ada sedikit kalau tidak banyak dapat manfaat daripada soal jawab yang telah diajukan tadi.
Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana. Allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.